founded in 2016 oleh Syed Arif Azman yang merupakan seorang usahawan Malaysia yang mula benar-benar menghargai ataupun minat kepada kopi ni sewaktu belajar universiti di United Kingdom. Barangkali di UK baru dia rasa kopi dia sedap macam mana, dekat Malaysia dia tak rasa lagi. So visi Arif adalah untuk balik saja di Malaysia untuk mewujudkan suasana yang mungkin serupa di UK, membuatkan satu kafe yang sekarang dinamakan Wolf and Turtle Coffee. Dan daripada saat itu 2016 sampailah ke sekarang sudah ada 11 outlet KJ. Wow. 11 outlet termasuk satu outlet di Bali. Bali belum buka lagi tapi Bali akan lagi. buka dalam beberapa Julai bulan Julai. Okay. So mungkin di Bali pun boleh buat live show. What else? I mean, what else? What are we Tak waiting for, tahulah siapa right? yang akan tengok. We're going to Bali after this. But Wolf and Turtle, great cafe. Kalau belum lagi pergi, dia ada ribeye sandwich yang sangat sedap. Kopi dia pun sangat sedap.